Tiket WrestleMania tahun ni boleh beli rumah amat sebiji. Tak percaya? Jom aku tunjuk korang harganya. Kau tengok rating pun dah tahu 3.5. Kau rasa? Jom aku tunjuk kau harga-harga tiket dekat WrestleMania. First kali aku ambil section 435 ni. Tu yang warna putih tu kan. Kau nampak yang warna putih tu? Kau nampak lah kan atas tu. Yang ni 999. Jangan di call, nanti bomber datang. Tu dekat ujung atas sekali tu. Harganya kalau dah di convert 3,900. 4,000 lah senang cerita. Tu dekat atas tu. Macam tengok semut tu. Tapi tak apalah, janji boleh berjit-jit. Tapi itulah, ada ke Jey Uso kat WrestleMania? Lepas tu kita rapat sikit ke bawah sikit, kita ambil A1 tu. A1 dekat wrestler masuk dah tu. Tu A2 kan, sebelah tu yang warna putih tu. So untuk A1 tu dia $2,970. Kalau dikonvertkan dengan duit kita, 12,000 mat. 12,000 untuk Chelet Peluh Obah Fahmi. Lepas tu untuk belakang announcer, belakang ring tu nampak yang warna putih tu, antara A7 dengan A5 tu. Bukan A5 ni A6. Row A6 ni ambil kau $8,998 kat $9,000. Kalau convert dengan duit kita dalam 36,000. 36,000 je lah. Padahal ini untuk 2 hari tiket yang Sabtu dan juga Ahad. Last kali dekat ni section A4. A4 ni tu A5 kan dengan A3 tu tengah-tengah tu, yang selalu dekat abang green shirt pakai tu kan, yang dia duduk kat situ. Kira kamera boleh pan korang lah. Okay, first kali aku bagi kau row biasa punya. Nampak tu 6,433. 6,000 lebih. Kalau convert dengan duit kita 25,000. Bang tadi kata boleh beli rumah sebiji, yang mana? Ni tu section A tu, row 2 VIP package. Ambil kau berapa? Ambil tu berapa tu? $46,000 tau. Aku tak ambil belakang-belakangnya. Kau ambil $46,000 je kali dengan duit kita. Tu aku calculatekan korang. Aku tak baca kat sini, aku tunjuk kat korang berapa tu. 100,082 182,000 100,000 nak dekat 200,000. Kalau kat kampung korang ada tanah 100 kat 200,000 ni kau boleh buat rumah sebiji kau tahu. Pergi apply dekat STR pula, Rumah Selangorku tu. Tak apa, kau pergi panggil kontraktor luar, siap dah, ada 3 bilik 2 bilik air, settle. So apa dapat kalau ambil package VIP ni? Ni ada include 2 hari tiket WrestleMania. Lepas tu ada superstar workout experience. Lepas tu biasalah dekat belakang stage, on stage piring, opportunity, one night WrestleMania Friday kick off party with live Q&A with Cody Rhodes, reserve section at all inclusive hospitality. Lepas tu meet and greet dengan Paul Heyman, Undertaker, The Steiner Brother, limited edition collector. Kau baca sendirilah, berbelit lidah. So yang mana-mana 18 dengan 19 hari bulan 4 ni tak ada nak buat apa kan. Raya pun dah settle kan, tinggal nak raya haji je, ada duit lebih, pergilah ke WrestleMania Las Vegas.